pihak STAX daripada Bukit Aman dan juga daripada bantuan daripada Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur. So kita telah menjalankan satu operasi yang kita namakan sebagai Noda Lambai, yang kita fokuskan ke atas perempuan-perempuan yang mencari pelanggan. Kemudian apabila dia dapat pelanggan tu, dia akan ajak pelanggan-pelanggan itu pergi ke hotel yang telah disediakan oleh mereka. So pada pukul 8 malam tadi kita telah mulakan operasi kita, di mana pihak STAG telah pun masuk ke 2 pub yang terkenal di Kuala Lumpur ni, di mana kita dapati banyak komplain daripada orang ramai berkaitan dengan kegiatan perempuan-perempuan lacur ni yang berkeliaran mencari pelanggan-pelanggan di tepi-tepi jalan sehingga mengganggu lalu lintas dan sebagainya. So pada malam ni kita telah menangkap seramai 53 orang perempuan-perempuan, kebanyakannya daripada luar negara yang orang kata menjalankan aktiviti free lunch untuk mencari pelanggan-pelanggan. So daripada tangkapan itu kita telah menangkap berdasarkan pecahan warga negara Vietnam seramai 41 orang, dan Uzbekistan seramai 8 orang, Filipina ada 2 orang, dan Indonesia ada 2 orang. Jadi jumlah semua tangkapan adalah 53 orang. So daripada 53 ni kita akan serahkan tangkapan tu kepada Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Dan Wangi untuk siasatan utamanya di bawah Seksyen 372(b). So kanun keseksaan, iaitu atas kesalahan mencari langganan bagi maksud untuk melakukan aktiviti persundalan yang meletakkan hukuman penjara tidak lebih daripada setahun, denda atau kedua-duanya sekali lah. Dan yang keduanya kita tahan juga membabitkan kesalahan di bawah Seksyen 6(1)(c) Akta Immigration tahun 1959, di mana daripada 53 tangkapan tu 7 daripadanya kita dapati tidak mempunyai pasport ataupun surat perjalanan, dan lagi satu tu kita tangkap di bawah Seksyen 39(b) Peraturan-Peraturan Immigration 1959 kerana orang kata melanggar syarat-syarat berdasar kepada pas lawatan mereka lah. So operasi ini kita akan lanjutkan pada bila masa yang akan datang, kerana kita dapati masalah perempuan-perempuan yang mencari pelanggan ini menjadi satu isu yang selalu dibangkitkan oleh orang ramai di Kuala Lumpur lah, kerana dia mengganggu ketenteraman dan kesopanan pada masyarakat yang berkunjung di Kuala Lumpur. So itu saja untuk